Tapi sebenarnya dia rasa dia cerdik dah kan, yang pasal perjanjian tu. Kalau nombor ni kena 1 juta, ambil lah nyawa aku dengan jasad aku, ikut suka nak buat apa. Makhluk tu tak ambil tahu 1 juta ke 2 juta. Yang makhluk tu tahu nombor tu kena. Assalamualaikum noh. Selamat malam apa noh. Mandi habak wawai noh. Jangan percaya lebih-lebih cerita ni. Bukan cerita ni saja noh. Boleh kata semua cerita lah yang Mandi duk kongsi kat hampa, jangan duk percaya lebih-lebih kan. Dia dalam cerita yang nak share kat hampa ni, dia cerita lama lah orang dulu di Pulau Pinang. Yang bercerita ni nama dia Bang Salim noh. Dia pun 40-an dah umur dia. Dia masa benda ni jadi, dia budak lagi. Sebab dia kata lahir tahun 80 lebih kan. Benda ni jadi tahun 90 atau 91. Kira dia di kalangan budak-budak tak tahu apa-apa benda ni. Cuma famous cerita ni di kalangan orang dewasa, orang tertua. Jadi di kampung Bang Salim ni, di Pulau Pinang kan, ada 2 orang pemuda ni. Seorang nama Jaafar, seorang nama Sabri tau. Mereka 2 orang ni, kaki main nombor ekor. Sebenarnya kawan-kawan mereka ramai lagi main nombor ekor tau. Tapi mereka ni gila-gila sikit. Hari-hari sembang pasal nombor tau. Jadi banyaklah cerita dia dengar kan. Orang tu kena, orang ni kena. Orang pergi buat nombor ekor lah kat kubur lah, kat rumah buruk lah kan. Dia pun kena nombor lah. Jadi mereka pun tertarik nak try lah. Jadi tengah cari idea dah. Nak buat macam mana? Siapa nak ajak? Dalam duk bincang-bincang tu teringat seorang pakcik ni. Kat kampung mereka kan, nama dia Pakcik Sulung lah. Dia ni dah berusia dah. Boleh kata, orang kata dia ni dah taubat lah kan. Dah baik dah apa semua kan. Memang muda dia pun gila-gila juga main nombor. Dia ni berkawan dengan ramai orang. Dia ada pengalaman lah. Biasa pergi buat nombor ekor dulu. Dia kat Kuala Kurau, Perak. Sebenarnya kat Kuala Kurau ni bomoh lah kan. Tapi bomoh tu dah meninggal dah. Tapi ilmu tu diperturunkan kat anak dia, bomoh tu. Jadi Jaafar ni dengan Sabri ni, dia pergi jumpa Pakcik Sulung dah. Dia pun ni kenal lama dah sekampung kan. Pergi sembang-sembang apa dengan Pakcik Sulung ni. Tanya kan. Yang dulu kata biasa buat nombor dulu dengan member kat mana? Pakcik Sulung pun buka cerita lah. Tapi bomoh tu dah meninggal. Tapi lah ni anak dia boleh buat lagi dengar cerita. Bang Jaafar dengan Sabri minta turun pergi tunjuk rumah. Esok tu dia pergi dah. 3 orang ni pergi dengan 2 jeep motor. Jadi singkat cerita noh, sampai dekat Kuala Kurau. Bila rumah bomoh tu, walaupun bomoh tu dah meninggal, anak dia ada lagi. Anak bomoh tu, nama dia Nizam. Dia kenal Pakcik Sulung ni. Sebab dulu rajin duk pergi kan, pergi buat nombor ekor apa. Jadi dia duduk 4 orang ni bawa rumah, duduk sembang kan. Sembang. Jaafar dengan Sabri kenal dulu lah dengan Nizam ni. Jadi dah habis sembang biasa, sembang masuk ke nombor pula dah. Jaafar terus terang lah kan. Kami main ni niat nak tanya lah nak buat nombor ni macam mana kan. Bagi tahu cerita sikit kan. Kat sini Nizam cerita dah. Ada cara mudah, ada cara susah pun ada. Kalau mau. Sebenarnya ilmu ni, ayah dia cerita lah orang kata peturun dekat si Nizam ni. Nanti dia akan tolong orang lah kalau orang nak buat. Tapi bukan buat sajalah. 200. Nizam pun cerita lah cara paling senang kita pakai darah binatang. Lepas tu nanti adalah mentera yang dia tulis kan. Yang tu kena seru dia. Seru dia main, yang tu yang penting. Bila dia main kat situ buat permintaan kat benda tu. Ada cara dia main tak nampak rupa. Dekat kertas yang dia sediakan tu, dia tertulis nombor. Ataupun dia buat titik-titik. Kalau nombor 1, titik 1. Kalau nombor 2, titik dia 2. Macam tu. Itu cara paling senang lah. Dan tempat nak buat ni kena cari tempat gelap, sunyi apa kan. Rumah buruk ke apa ke. Cara kedua kan, Nizam cerita. Yang ni kena pertaruhkan nyawa lah. Buat macam mana dah? Kena pergi korek kubur. Pergi ambil kain kapan. Kain kapan tu nanti balut badan dah. Kena pergi cari mana-mana rumah buruk. Pergi tidur dah dekat rumah buruk tu. Atas rumah tidur. Lepas tu turis dengan pisau lipat dekat ibu jari kaki. Nanti benda tu main isap ibu jari kaki. Kadang-kadang dia main nampak. Kadang-kadang dia main tak nampak. Kadang-kadang dia main dengan cara dia bagi petanda ya. Ada angin kuat. Rumah bergoyang macam tu. Nasib lah dia main dengan cara macam mana. Lepas tu Nizam kata lagi, kena buat perjanjian dengan benda tu. Kalau nombor ni aku kena 1 juta, ambil lah nyawa aku dengan jasad aku, ikut suka nak buat apa. Perjanjian macam tu. Kalau nombor tu aku kena 1 juta. Tapi Nizam kata dekat mereka 2, Jaafar dengan Sabri, janganlah tikam sampai kena 1 juta. Agak-agak sudah lah kan. 100,000 pun dah banyak dah kan. Jadi benda tu kira macam tak boleh buat apa-apa lah. Tak jadi perjanjian lah kan. Tak sampai 1 juta. Tapi mereka silap, ingat mereka cerdik dah kan. Saat mereka cerita, cerdik tak cerdik mereka ni. Jadi, Jaafar dengan Sabri ni, mereka betul-betul teringin nak buat. Tapi, kubur mana nak korek? Rumah mana nak pergi duduk?
Kat sini Nizam kata ada tempat dia. Apa mau dengan tak mau ya? Semangat. Apa ni Sabri dengan Jaafar kan? Boleh bang. Sekali ni nak buat kan. Tak kena kan. Syarat dia pula kena tikam nombor 23 hari dah. 3 kali ya kan. Berturut-turut dah. Lepas tu kena penggerah 200 bagi kat Nizam dah. Depa ni pula mana ada duit. Tapi terangin nak kaya dah. Modal pun tak ada dah. Adalah duit nak makan tu apa ada kan. Lepas tu kata kat Nizam, nanti kami balik bincang dengan member Sat. Kutip-kutip duit apa kan. Nanti kami main pula dah. Lepas tu 3 orang mereka balik lah. Sabri, Jaafar, Pakcik Sulong balik lah ke kampung mereka Pulau Pinang ni. Sabri dengan Jaafar ni cerita kat member apa. Nak buat nombor ni kena pakai duit apa kan. Mereka pakai buat coalition duit. Bagi modal. Duit pengerah 200, duit beli barang-barang. Ada barang kena beli. Macam lilin, kemian, colok macam tu lah. Bunga-bunga apa kan. Lepas tu duit nak tikam nanti. Kena spare semua. Pakai kutip duit member-member ni. Ada yang bagi sikit, ada yang bagi banyak kan. Kira nanti kalau kena, adalah persen mereka kan. Dah ada duit, mereka pergi jumpa Nizam dah. Selang beberapa hari lepas tu lah. Mereka pergi jumpa Nizam, siang tu, mereka tak balik ke kampung mereka dah. Pulau Pinang. Mereka stay tu ke rumah Nizam. Sebab malam tu mereka nak buat tau. Jadi siang tu, mereka pergi cari barang lah. Barang biasa-biasa ya. Colok, lilin, kemian kan. Bunga-bunga apa kan. Lepas tu apa lagi ya, pisau lipat. Nak turih ibu jari kaki nanti kan. Tu dia pergi ronda turih. Kawasan kubok yang mereka nak korek malam ni. Kawasan rumah buruk yang mereka nak pergi buat malam ni kan. Rumah buruk ni pun seram dah. Dalam cerita ni kata kan. Ni Ban Salim cerita lah. Sebab dia dengar cerita ni pada orang veteran kan. Dia kata seram betul rumah tu. Rumah kayu lama ni. Rumah dekat lama. Duduk dalam semak-semak dah. Jadi semua dia pada M dah kan. Kubok dengan rumah apa. Barang dah siap apa. Malam tu dia mula operasi dah. Pukul 10 lebih tu pelan-pelan dia buat kerja. Dia bergerak apa kan. Dia pergi parking motor dekat kawasan rumah member Nizam dah. Member Nizam dah tahu dah dia pernah buat apa kan. Dia pun buat tak kisah lah. Tinggal motor jalan kaki dah. Pusing ke belakang kawasan kubok ni. Kubok tu pula. Orang kata bukanlah kubok yang terlalu lama dah. Sebab kubok tu dah padat sangat. Ada satu kawasan apa tanah kubok baru. Yang kubok tu dah tak guna kan. Tak ada jenazah baru dah. 3 orang mereka ambil pusing jalan belakang apa kan. Sampai di kawasan kubok apa. Yang Nizam ni dia suluh-suluh dekat batu nisan dah. Dia tengok apa nama dengan tahun dah. Suluh satu sampailah. Sini boleh apa korek Gila dah. Malam-malam korek kubok dah. Yalah naik motor malam-malam usung cangkui pergi kat kubok kan. Jadi masa mula-mula korek tu semangat lagi. Korek agak lama kan. Korek sampai dah nampak kain kapan dah. Lepas tu Nizam kata stop. Tunggu sat. Bila dah nampak kain kapan tu, dia bukan boleh tarik dengan tangan. Dia kena tarik dengan gigi tau. Kira kena tembak muka ni. Tarik dengan gigi, tarik naik. Baru boleh sambung tarik dengan tangan tau. Walaupun kain kapan yang dah lama kan, duduk dalam tanah tu. Tapi dia tetap ada bau tau. Siapa yang buat benda ni, dia boleh rasa seram macam mana. Kita dengar cerita ni, rasa macam biasa kan cerita kan. Jadi dah tarik naik kain kapan tu. Balut dekat badan. Salah seorang ni, Sabri atau Jaafar. Mula-mula pakat tolak. Weh, hang lah. Kau ni pula, hang lah. Nizam dia senang ya. Lah ni yang pernah buat, tak mau buat kita balik. Last sekali Sabri dah. Dia mengalah dah. Dia ambil dah. Dia balut kat badan biasa ya. Balut kat badan. Kain kapan tu pun bukan dah penuh dah. Dah kaput dah pun kan. Tapi balut kat badan. Kat sini ya lawak ni. Dah balut kat badan si Sabri ni. Jalan kaki keluar. Naik motor ni. Dalam keadaan terbalut. Dengan kain kapan. Nak pergi ke mana tu? Nak pergi ke rumah buruk pula tu. Dekat rumah buruk tu pun sama. Pergi parking motor kat rumah kawan Nizam dah. Member-member dia semua satu kepala dengan dia kan. Tak apalah parking motor kat rumah member Nizam. Dia pergi jalan kaki tau. Dengan parang satu lah. Buat nak tebas-tebas buat lorong kan. Sampailah dekat rumah buruk ni. Lepas tu 3 orang mereka naik atas rumah kan. Tengok keadaan rumah apa dulu. Tu Nizam ajak mereka lah. Lah ni si Sabri yang badannya berbalut dengan kain kapan ni. Dia berbaring. Nanti ibu jari kaki sebelah kanan turih bagi keluar darah. Yang si Jaafar ni duduk dekat-dekat situ. Baca mantra ulang-ulang. Nizam makan tulis kat atas, dia kat ulang baca dah. Lepas tu keliling tabung bunga apa. Dengan apa asap kemian. Colok lilin apa. Lilin pula buat 4 penjuru dah. Di tengah-tengah tu Sabri lah. Yang berbalut kain kapan ni. Nizam dah pesan dah. Kalau dia main jangan takut. Apa minta terus ya.
Boleh lah cakap. Tak nampak lagi. Tak mai lagi kan. Lepas tu Nizam buat apa? Dia keluar pada rumah tu. Dia berjalan kaki pergi kat rumah member dia yang tak motor tu. Dia pergi lepak kat sana. Tinggal Jaafar dengan Sabri 2 orang lah. Masa tu kan dah pukul 3 pagi dah mereka mula benda ni. Kan daripada awal tadi mereka lama dekat korek kubur lah. Itu yang lambat. Pukul 3 baru mereka mula buat lah. Yang si Jaafar pun duduk bersila. Bukan betul-betul depan Sabri. Tapi tak jauh sangat lah. Dia ulang mentera-mentera ni. Ulang-ulang. Yang ni yang penting nak bagi benda tu mai. Dah sampai lengah mulut, lapak ayak lah. Mengantuknya. Sabri ni dalam keadaan terbaring. Badan berbalut kain kapan ni. Dia terlelap. Terlena lah. Yang si Jaafar ni dia duk penat ulang baca mentera. Dia petanda benda tu nak mai. Rumah tu bergoyang dah. Rumah tu pun dah buruk dah. Nak terbalik dah pun. Rumah kayu, rumah lama ni. Jenis style dulu kan. Dah bergoyang dah. Masa rumah tu bergoyang yang Sabri dia tersedak pada tidur. Dia terlelap dah. Dia pun tanya Jaafar. Weh, siapa? Weh, siapa ni? Siapa? Dia dalam keadaan berbaring. Tak nampak sepenuhnya kan. Situ cuma ada cahaya lilin saja. Rupanya Jaafar ni yang duk baca mantra lengah mulut dah ni. Dia nampak dah apa dia. Nampak besar ni kat tangga ni. Tengah panjat naik dah jalan. Makhluk tu dia dalam keadaan tunduk. Kepala dia sama parah dengan pintu dah. Dia masuk dalam rumah tu dia tunduk. Besar tak besar. Ni yang kata hantu raya ni yang main kat mereka. Tu dalam cerita ni kata Abang Salim cerita balik kan. Cerita yang dia dengar pada Sunset Veteran ni. Dia macam beruk besar. Berbulu dah. Dia naik ni atas tangga ni. Dia berhenti kat ujung kaki Sabri ni. Yang Sabri tengah berbaring kan. Dia isap ibu jari kaki yang dia bagi luka keluar darah tu. Dekat sini Sabri dia terkejut. Benda tu bukan isap saja. Dia gigit terus. Tapi Sabri dia tahan dah. Dia tahan sakit ni. Yang si Jaafar dia ulang-ulang baca mantra ni. Agak beberapa minit kan. Sabri bersuara dah dekat makhluk tu. Minta nombor kan. Kat ujung kaki tu dia dah siap dah kertas dengan pensel. Kalau makhluk tu nak tulis apa kan. Nak bagi petanda apa-apa kan. Tulis terus kan nombor. Buat titik-titik kan. Lukis apa-apa kan. Kat sini Sabri bersuara ni. Minta nombor ni. Yang kita buat perjanjian ni. Kalau nombor dia aku kena 1 juta. Nyawa aku dengan jasad aku ambil lah nak buat apa pun. 1 juta kan. Kononnya kalau kurang pada 1 juta. Tak jadilah perjanjian tu. Dia rasa dia cerdik lah no. Agak lama lah makhluk tu isap ibu jari kaki. Lepas tu dia bangun dia turun dah pada tangga. Masa ni Sabri dia bangun dah. Dia buang kain kapan kat badan dia apa semua kan. Tengok dah kertas tu kat ujung kaki tu. Ada dah nombor. Ada betul. 4 angka ditulis dengan pensel. Kat sini mula dia main tamak dah. Weh, jangan bagi tahu siapa-siapa. Member pun jangan bagi tahu. Nizam pun jangan bagi tahu nombor ni. Memang macam tu pantang dah. Tak boleh bagi tahu orang. Yang buat saja kena simpan nombor tu. Jadi dia pun kemas-kemas apa yang patut padam lilin apa kan. Lagi terbakar pula rumah tu kan. Tak kemas-kemas betul-betul lah kan. Orang kata cincai-cincai lah. Masa dia pun nak turun tangga ni, terpacak makhluk hitam tu. Duduk dekat tanah dah. Dia bercakap dah benda tu dah. Dia kata, aku tunggu dah. Dekat sini yang Abang Salim cerita. Cerita dengar pada orang veteran kan. Jaafar dengan Sabri ni, dia dengar suara makhluk tu. Betul-betul seram lah. Tu baru suara dah. Makhluk tu yang hitam ni, dia nampak bentuk lah kan. Tak nampak rupa lagi. Dengar suara, dah seram dah. Lepas tu dia hilang pecah macam asap hitam dah. Barulah dia pakai kalut berlari. Berlari nak pergi ke mana? Dekat Nizam lah, kat rumah member kan. Nizam pun tanya, macam mana? Dapat tak? Oh, dia pun, dapat bang, dapat. Dah hampa jangan beritahu aku. Tu hampa simpan nombor tu. Hampa tikam 3 kali nanti dah. Hampa jangan balik lagi. Sekejap lagi hampa pergi singgah mana-mana masjid. Hampa pergi mandi ayat kolah masjid tu. Baru hampa balik dah. Tak tahulah sebab apa Nizam suruh buat macam tu kan. Yang tu kot dia belayak pada orang tua dia dulu kan. Lepas tu dia berpecah balik apa semua kan. Dia singgah masjid, mandi ayat kolah masjid dulu 7 kali. 7 cedok dah. Baru dia balik dah. Mas Sabri dengan Jaafar bagi tahu dah kat member dia. Yang dia buat malam tu main apa kan. Jadi apa. Cerita habis kan. Tapi nombor tak boleh abang dah. Masa tu dia tambah collection duit lagi dah. Nak tikam nombor tu. Hari pertama. Kecewa. Tak ada dah nombor tu. Hari kedua. Pun tak ada lagi nombor tu. Ni kali ketiga last ni. Kalau tak ada kan. Hari ketiga tikam lagi nombor tu. Duit pun dah kurang lah. Tikam tak apa banyak dah. Hari ketiga. First prize. Nombor tu. Mengetak badan ni.
Dua-dua orang ni pun. Jaafar dengan Sabri ni. Tak tahu nak kira ni banyak mana kita kena ni kan. Tergagap lah kan. Dengan mandi-mandi pun tergagap lah. Banyak mana kita kena ni kan. Lepas dikira-kira, dihitung-hitung nombor yang mereka beli tu kena berapa kan. 120,000 pada tahun 91 tu. Kira banyak lah kan. Tapi bukan mereka boleh makan dua orang duit tu. Kan kawan buat collection. Masa mereka nak buat nombor ni kan. Dekat Nizam pun kena bagi sikit. Dia yang ajak. Jadi mereka agih-agihkan duit tu lah. Dah mula seronok kan. Kira nak enjoy lah kan. Bakat beli motor lah apalah. Pakaian branded pada zaman tu lah kan. Motor pun pada zaman tu lah kan. Benda bila jadi seronok, jadi lupa sat kan. Tapi sebenarnya dia rasa dia cerdik lah kan. Yang pasal perjanjian tu. Kalau nombor ni kena 1 juta, ambil lah nyawa aku dengan jasad aku. Ikut suka nak buat apa. Makhluk tu tak ambil tahu 1 juta ke 2 juta. Yang makhluk tu tahu nombor tu kena. Dan ke beberapa minggu kan, duk enjoy duit tu. Open table apa kan. Satu malam tu, benda ni main kat Sabri dah. Sebab malam tu, dia yang jamu darah ibu jari kaki kat makhluk tu. Dia malam tu benda tu main. Dia macam orang kata kena tindih hantu lah kan. Mata tu terbeliak boleh tengok. Benda tu diisap ibu jari kaki. Tangan pun tak boleh bergerak dah. Apa tak boleh bergerak dah. Jadi nanti bila dah Sabri sedang, dia kata tak apa kan. Okay, sekali ni saja kot dia main. Rupanya dok lah. Setiap malam lah. Sampai naik ketak si Sabri tak tahu nak buat apa lah. Tak boleh nak mengelak lah. Bila pergi jumpa Nizam minta pendapat dia macam mana kan. Nizam kata tak boleh nak buat apa lah aku. Ni apa yang janji dengan dia. Dia pun mengelak kan. Hampa dah dapat duit dah. Baru pun nak fikir benda-benda macam ni kan. Lama benda ni berlaku dekat Sabri kan. Yang benda tu duk main isap darah dah. 1 tahun direct. Tak pernah miss walaupun sehari dah. Daripada badan sedap gempar-gempar kan. Sampai tinggal tulang lah. Orang kata kurus teruk lah. Boleh kata separuh berat dia hilang macam tu ya kan. Sampai dia mula sakit dah. Jadi masa dah sakit kan. Memang Sabri cerita dekat Jaafar, kat kawan-kawan kan. Geng-geng veteran orang tertua. Cerita benda ni. Yang benda ni duk main kat dia malam-malam. Isap bujari kaki. Tu yang kata hantu raya tu. Banyak kali mereka duk pergi jumpa ni. Si Nizam kan. Duk tanya pendapat buat macam mana. Dah teruk sangat lah Sabri ni. Benda tu malam-malam duk main. Nizam cerita hantu raya tu memang di rumah tu dah ada dah. Yang tuan dulu. Tuan dia mati duduk kat situ lah. Apabila si Sabri pergi jamu darah dia. Dia anggap Sabri ni tuan baru dia lah. Dia ikut balik sampai ke rumah tu. Daripada Kuala Kurau sampai ke Pulau Pinang. Benda dia ikut balik dah. Kira macam Sabri ni tuan baru dia dah. Jadi berlalu setahun tu kan. Yang dia pun sakit teruk dah. Dia ulang pergi hospital klinik apa. Doktor sahkan yang si Sabri ni kena leukemia dah. Lepas dah tahu penyakit apa kan. Tak lama lepas tu meninggal dah. Si Sabri. Tapi benda ni tak habis lagi dah. Lepas Sabri meninggal. Benda tu pergi cari Jaafar dah. Tapi yang jadi kat Jaafar ni. Dia tak main isap darah pun. Dia duduk main dalam mimpi dah. Dia tambak muka ni dekat muka Jaafar ni. Dalam mimpi kan. Tapi dia punya terkejut dia. Dia punya takut dia. Tu semua real lah. Takut betul. Dengan terkejut betul lah. Jadi Jaafar dah takut. Tak tahu nak buat apa ni. Lari merata tidur ni. Ke masjid pun dia tidur. Jadi juga mimpi tu. Lari pergi rumah kawan lah. Pergi ke negeri lain pun sama dah. Kesudahannya dia pergi mengadu dekat orang masjid dah. Ustaz-ustaz apa kan. Dia pergi cerita benda ni. Dia cerita daripada dia buat nombor tu. Sampailah Sabri meninggal. Lepas tu mai ada gangguan ni. Dia cerita habis semua. Tu ramai yang tahu juga. Geng-geng veteran lah yang tahu cerita ni. Jadi geng-geng masjid bagi cadangan lah dekat si Jaafar kan. Lah ni hampir duk mengaji pondok. Duk di sana. Dia pun cari jalan lah kan. Macam mana nak masuk ke sekolah pondok apa. Adalah orang yang bawa dia pergi mengaji ke pondok. Walaupun dia pun dah dewasa dah masa tu. Bukan budak-budak lagi. Sini nak jadi cerita tu. Penyebab dia. Yang si Jaafar ni dia taubat apa kan. Dia berubah. Dia duduk di pondok beberapa tahun kan. Sebab dia rasa tenang. Benda tu tak mengacau dia dah kan. Macam dia duduk mengaji kat pondok ni. Bukan mengaji di pondok sajalah. Dia memang stay kat pondok tu. Dan benda ni dia cerita kat Tok Guru pondok kan. Penyebab dia yang dia main kat situ pasal apa kan. Yalah asal dia nak mengelak pada gangguan tu ya. Tapi sampai dia dah boleh berubah taubat apa kan. Lepas dah clear dah gangguan ni kan. Dia pun dah tak ingat sangat dah kan. Tak terasa di hati dah kan. Dalam fikiran pun tak teringat sangat dah. Baru dia balik ke kampung dia dah. Hidup jadi normal biasa balik dah.